الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني المسلمين, terlebih dahulu marilah kita bersama menyatakan kesyukuran dengan ketaatan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan suruhan-suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa, mereka itulah bakal memperoleh ganjaran besar berupa ganjaran dan kemenangan di dunia dan akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah mencari rezeki yang halal adalah jihad. Ikhwanil muslimin, Islam memandang pekerjaan sebagai satu yang bernilai tinggi. Malah bekerja untuk memperolehi pendapatan yang halal, kasbul halal, adalah satu jihad. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, keadaan yang paling aku sukai bila ajal menjemputku ialah apabila aku sedang berjihad di jalan Allah, kemudian keadaan di mana aku mencari rezeki kurniaan Allah. Kemudian beliau membaca ayat di bawah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Artinya, dan sebahagian manusia berjalan di muka bumi mencari sebahagian daripada rezeki anugerah Allah, sebahagian yang lain pula berperang di jalan Allah. Surah Al-Muzammil ayat 20. Setiap usaha yang dilakukan oleh manusia, bekerja mencari nafkah untuk menyara diri, ahli keluarga, atau membantu sanak saudara, jiran tetangga, pada hakikatnya diletakkan setara dengan kedudukan jihad di jalan Allah. Junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa merangsang dan memotivasi para sahabat agar bekerja bersungguh-sungguh mencari rezeki halal. Ini kerana pekerjaan yang baik merupakan suatu ibadah yang bakal mendapatkan ganjaran dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang bermalam dalam keadaan penat lelah kerana mencari rezeki halal, maka dia bermalam dalam keampunan Allah. Manakala penegasan mengenai kepentingan mencari rezeki dengan titik peluh sendiri tanpa meminta-minta mengharapkan belas ihsan orang lain turut ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma akala ahadun ta'aman qattun khairun min ayyakula min amali yadihi. Bermaksud, makanan yang terbaik yang dimakan oleh seseorang itu ialah makanan yang diperolehi daripada hasil kerjanya sendiri. Ikhwanul muslimin, keyakinan bahawa titik peluh yang mengalir untuk mencari rezeki halal akan dinilai dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan perasaan lebih menghargai dan mencintai pekerjaan yang dilakukannya. Kerja yang dilakukan dengan penuh kesungguhan tanpa unsur penyelewengan akan mengundang keberkatan dan keredaan. Sebaliknya, pelakuan jenayah dan curang hanya akan membawa pada. Diriwayatkan oleh Abu Al-Laits As-Samarqandi, sanadnya daripada Nasir bin Yahya berkata bahawa Nabi Daud AS biasa keluar menyamar, lalu bertanya kepada orang
tentang perilakunya. Maka pada suatu hari malaikat Jibril menjelma dirinya sebagai anak Adam sehingga ditegur oleh Nabi Daud. Hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud? Jawabnya, hanya ada satu sifat yang kurang baiknya. Ditanya apakah itu? Jawabnya, ia makan dari Baitul Mal. Padahal tiada seorang hamba yang disayangi oleh Allah lebih daripada orang yang makan dari hasil tangannya sendiri. Maka kembalilah Nabi Daud ke rumahnya sambil menangis memohon kepada Allah, Ya Allah, ajarlah kepadaku usaha yang dapat aku kerjakan sehingga aku tidak lagi mengambil belanja daripada Baitul Mal. Maka Allah mengajarnya membuat pakaian perang dan membentuk besi dengan tangannya. Setelah itu, setiap kali selesai melayani keperluan rakyatnya, ia kembali ke rumahnya membuat baju besi dan dijualnya untuk belanja keperluan keluarganya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Daud menerusi firman-Nya di dalam surah Al-Anbiya ayat 80. Wa 'allamnahu san'ata labuzin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Artinya, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat pakaian perang daripada besi untuk kamu guna melindungimu pada waktu perang. Adakah kamu bersyukur? Orang bijak pandai ada berkata, carilah rezeki yang halal dan jauhilah rezeki yang haram. Hindarilah dirimu untuk mengemis daripada orang lain. Berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Gunakanlah duitmu untuk berdagang dan hiduplah dengan cara yang sederhana. Ikhwanil muslimin, Kebelakangan ini kita sedang menyaksikan semakin meluasnya gaya hidup menyeleweng seperti terlalu berfikir untuk keperluan diri sendiri atau terlalu tamak ingin menjadi sangat kaya dengan jalan pintas. Gaya hidup seperti inilah yang menjadi punca menularnya berbagai penyakit dalam masyarakat seperti rasuah, penipuan, pecah amanah, curi tulang dalam bekerja dan lain-lain yang boleh menjejaskan keberkatan dalam bekerja. Bila hilangnya keberkatan, manusia tidak lagi beroleh kebahagiaan hakiki dan ketenangan hidup yang dijanjikan oleh Allah. Bila hilangnya keberkatan, menyebabkan hidup manusia sentiasa dalam kesulitan, kepayahan dan kerungsingan. Suami isteri berselisih, anak-anak menimbulkan masalah, malah rezeki yang diperolehi tidak pernah cukup dan menggembirakan isi keluarga. Sebab itulah pentingnya mencari rezeki halal dengan berpegang kepada prinsip dan nilai-nilai Islam. Mudah-mudahan dengan bekerja kuat mencari rezeki kurniaan Allah ini akan memastikan kehidupan kita dalam kebahagiaan dan ketenangan lantaran dilimpahi rahmat dan keberkatan yang berpanjangan. Nabi SAW satu ketika mengajar Abu Dzar Al-Ghifari sebuah doa ketika berada dalam kesusahan. Doa ini amat baik untuk diamalkan bagi mendapat berkat dan pertolongan Allah dalam kita mencari rezeki halal setiap hari. Yaitu Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, dan aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu daripada cengkaman hutang dan penindasan orang. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rishwah
salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dana, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyuruh supaya umat Islam menyalurkannya melalui majlis, dan dalam masa yang sama pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan yang sewajarnya. Pada waktu ini, sebahagian saudara kita umat Islam sedang menanggung kesusahan, khususnya di Palestin dan negara-negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan. Justru marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, ulurkan pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Para ahli Jumaat sekalian, waktu Jumaat semakin dekat, jadi mohon pada sidang Jumaat untuk hadir awal ke masjid supaya kita mendapat pahala yang sempurna untuk solat Jumaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur